Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni pokok jering pokok jering. Besar juga pokok jering. Sebelum ni tak tahu pokok jering. Sebelum tak tahu yang ni pokok jering, rupanya ada dua pokok jering. Biasanya tu pokok durian. Biasanya usahakan pokok durian apa kan. Kat sini punya ada pokok jering. So, pokok jering ni pun besar dia punya. Ni nak paklor. So, ada pokok jering ni. Marilah kita usahakan untuk dia berbuah. Usahakan dia untuk berbuah banyak lah. Ni ada buah dah. Ada buah kan. Ada pokok jering ni. Tapi nak kasih dia ni lah. Nak kasih dia buah banyak. Pokok besar. Ada dua pokok lah tu. Tu pun pokok jering tu. Nanti kita pergi sana. Ni pun pokok jering. Berapa harga jering? Berapa boleh jual? Kita ambil lah kot boleh jual lah. Kot boleh jual, kita jual kan. Kilo RM1 RM1 boleh jual sekilo. Kalau semua ni tak sampai sekilo ni. Kilo apa? Kilo RM10 tak? Asalkan jadi duit lah. Nanti kita tengok macam mana harga dia kan. Ibu kata kalau kat kampung tak ada harga. Tak ada orang nak beli. Ni kat bandar-bandar je kan. Tempat yang kurang orang jual kan. Tapi permintaan ada. Okey, yang ni paklor paklor. Kita separuh sini, separuh sana lah. Yang ni 3 penutup botol. Tak apa, sikit pun tak apalah. 3 penutup botol yang kecil tu, yang tak sampai 100 mililiter tu. Kalau 3 penutup botol tu, satu botol 2 ml. Satu penutup botol tu 2 ml kan. Tak tahu berapa ml dia. 1 ml ke 2 ml. Maknanya 3 bawah 10 ml lah. Paklor saya guna ni bawah 10 ml tapi untuk satu baldi yang purata dia purata yang lebih kurang dia mungkin bawah 10 liter lah. Kita nak try dia. Saya pun tak tahu first time ni. Nak tahu yang ni buah apa ni? Apa ni? Buah apa dia ni? Jering. Tapi tak banyak ada Tapi pokok besar. Tak apa. Kita try Biasanya saya try pokok durian. Try pokok durian. Tapi nak try pokok ni. Tengok macam mana pergi dia. Last ni last. Okey. Separuh sini, separuh sana lah. Tak apa, kita buat sikit, tak apa. Janji berterusan kan. Sebab saya pun tak tahu berapa keperluan dia kan. Tapi rasanya dia tak sensitif macam pokok durian lah. Maknanya pokok durian pun kalau masalah, bukan masalahnya. Dia pun pokok ni pun dah besar kan. Tengok sebelah sini je satu bahagian kan. Satu bahagian ni. Satu bahagian ni pun dah 2 cekakan. Maknanya kulilit dia berapa cekak ni tak tahu lah. Memang besar lah ni tangan saya kan. Ini saja sebab akar bahan ni pun rasanya mungkin dah 30 ke 40 tahun lah pokok ni. Tak tahu umur dia berapa tapi dia sembuh lah. Cuma dia punya first dahan dia tinggi sangat kan. Mungkin pokok balak jugalah. Tapi tak apa. Akan datang mungkin kita boleh bersihkan atas ni kan. Tapi yang ni paklor dulu. Saya tak tahu bunga je macam mana. Ni daun baru kan. Tak nampak. Daun baru je macam mana unggu-unggu tu kan.
tunas dia. Tapi dia apa? Tapi tak apalah. Saya pun tak pernah baja pokok ni. Pokok ni tak pernah baja. Baru saya tahu. Ada ibu kata sebelum ni ada jering kat situ. Tahun lepas apa kan. Tapi insya-Allah lah selepas saya tahu ni saya akan mula baja dia. Saya akan ni lah jaga dia lah. Tengok macam mana. Apa yang pokok durian tu makan, dia makan lah. Tapi mungkin dalam keadaan yang sikit lah kuantiti dia. Sebab saya utamakan pokok durian. Okey. Kita tengok pula pokok belah sana. Tu, belah sana tu. Okay. Okey, ini pokok yang kedua, pokok jering. Yang tadi yang sana kan. Tu. Yang satu ni dua. Besar juga pokok ni. Besar juga. Tapi ada nampak jering ke? Macam tak nampak ah. InsyaAllah akan datang saya akan cuba bersihkan. Ni pun pokok jering ke? Pokok jering juga ni. Kita tengok. Macam daun sama. Ya ke pokok jering? Tengok pokok sebelah ni. Macam mana daun dia? Daun ni macam tu. Okey, macam tu. Tu. Yang ni macam tajam-tajam. Yang tu tak tajam ke? Ini bukan. Yang ni? Dia tak tajam. Ni bukan ni. Ni pokok lain ni. Ya. Tak tahulah yang ni pokok jering ke apa kan. Tapi yang ni tak tajam. Tak tajam. Ke pokok lain. Kalau yang ni pokok jering ke? Tengok dah, daun dia. Macam sama. Tapi yang ni pokok jering. Ibu kata ni pun pokok jering. Nampak daun pun. Tapi yang ni yang kecil ni tak tahu. Tak apa, kita paklur lah. Kita paklur dulu. Kongsi-kongsi sikit lah. Kongsi sikit. Sikit sama sikit kan. Okey, yang ni pokok besar. Mungkin pokok yang menumpang tu kot daun tajam. Kita bukan kat pangkal lah, tapi hampir kepada pangkal pokok lah. Sebab kalau ikutkan pokok durian dia punya akar yang paling banyak kat sini, kawasan jauh sikit lah daripada pangkal pokok tu kan. Tapi dia bawah kanopi. Maknanya kanopi kat sini lah kalau pokok durian lah. Tapi saya tak tahu yang ni dia punya pengakaran macam ni. Tapi yang penting saya tak nak dia mati, saya jauh sikit lah daripada pangkal pokok kan. Tak tahulah zon apa? Zon. Tapi tak tahu ni pokok apa. Ni pokok jering juga lah. Apa? Kita try Try sekali lah. Try sekali. Pokok jering Pak Jad. Pokok jering. Pokok jering. Pokok jering. Bukan. Nak kasih buah banyak. Baja dia. Ni tu pokok jering ada cik. Pokok jering kat sini ada buah. Buah jering. Yang ni pun pokok jering kot. Nak try buah dia. Buahkan dia. Paklur. Paksa buah. Ni pun kecil-kecil. Tengok. Mana tahu dia boleh. Kalau dia berbuah. Boleh dah tahu yang ni pokok apa? Pokok ni. Jering. Anak jering lah. Tapi ni bapak jering. Ni moyang jering. Moyang jering. Yang tu pun. Tapi yang ni dah berbuah. Yang ni tak berbuah lagi. Tak nampak buah je. Kita paksa je. Tengok. Pokok dah besar ni.
Maknanya akar dia dah banyak, akar dia dah boleh cari baja sendiri. Sini pun humus banyak ni kan. Maknanya kalau ikutkan tak payah bagi baja pun dia boleh buah kan. Tapi kena paksa je kan, hormon dia berbuah. Mungkin kadang pokok lama macam tu, tak ada hormon berbuah. Okey, itu sajalah. Okey, kita pergi kepada pokok tu. Pokok nangka ataupun cempedak. Saya tak tahu pokok nangka cempedak. Okey, kita teruskan lagi dengan pokok ni. Pokok cempedak atau nangka. Sampai ke sudahlah saya cakap macam tu. Ini kita buang yang busuk-busuk. Mula kita buang yang busuk dulu. Busuk dulu kita buang. Yang ni pun dah besar ni pun okey ni rasanya ni. Tengok. Kuning tu. Boleh lah ni. Ni pun boleh lah. Tak payah tunggu yang ni lah. Yang ni pun nak tunggu yang ni ke? Yang ni pun dah 3 apa? 3 ni. 3 lah. Takkan nak buang yang besar ni. Dah 3 ni. 4 ni. Baru buang. Apa beza? Dia cuma yang dia cuma bentuk je lah. Yang atas tu kurang baik sikit kan. Tapi kalau ikutkan dia punya ni, yang ni confirm buang kan. Confirm buang tu. Confirm buang. Sebab yang tu bau je. Yang ni lah kan. Kalau tapi yang ni pun yang ni lagi besar kan. Yang ni lagi besar. Macam mana? Nak ambil yang kecil ke yang besar? Tapi yang ni nampak macam cantik kan. Dia punya leher nampak cantik. Ada beza ke? Tapi kalau saya lah, saya fikir kalau kita nak lukis kan, kita mesti lukis yang ni kan, yang leher okey lah. Dia just leher je kan. Macam mana? Apalah, ambil besar lah. Yang ni pun dah kena getah ni. Macam mana nak jauhkan getah dia. Ambil besar lah. Nanti kalau potong macam tu, dia jauh sikit nak kena getah tu kan. Ke kena getah juga? Kena getah juga. Kena getah juga. Kena getah. Tak apa, biarlah. Biar. Ni tak nampak. Ni mana datang ni? Mana datang? Mana datang? Yang ni dah ada kan. Yang ni buat sampai 3 lah. Ambil yang besar ni lah. Yang besar ni. Yang besar ni. Yang 2. Tapi yang ni memang kurang cantik kan bentuk dia kan. Kalau boleh ambil yang tadi tu. Lagipun jarang kan. Tak apalah, akan datang lah. Sekarang ni kita belajar dulu. Tapi yang ni ambil jauh sikit lah. Mana? Ni. Dia satu ni. Banyak juga ni. Besar juga ni. Buah. Ni buang. Nampak sikit. Yang ni mana datang je? Ni sini. Ni satu ni memang boleh ni. Boleh bela. Nampak ni. Ni satu je. Boleh bela ni. Yang ni pun satu kan. Satu boleh bela. Okey. Yang ni dah tak boleh lah. Dah satu dah. Dah satu. Yang ni boleh ke sini je. Sini boleh. Tarik je. Tak boleh. Kalau tak macam. Sebab yang ni kan. Eloknya. Ni. Bismillah.
Macam tu. Yang ni tak payah, tak payah buah baru lah. Yang ni dia nak buat baru kot. Yalah. Buang. Ini tekan satu tu. Yang ni satu. Dah tu. Yang ni akan datang, kita bengkokkan je lah. Okay, yang ni. Ini buah nak keluar. Buah dia bengkok. Kita. Ini dia bengkok sangat lah. Kalau macam ni okey lagi kan. Dia nak. Lepas tu. Ambil yang cantik tadi tu. Tak apalah. Yang cantik. Salah potong. Tapi tak apalah. Tak apa. Jangan. Rasa bersalah. Tak apa ni. Ni. Dia ada. Dia tu pun dah ni buruk. Yang tadi pun dah buruk. Okay, yang ni. Kita ni maintain ni lah. Tak payah nak. Ini duduk elok. Tak payah lah yang baru. Yang baru tak payah. Lepas tu yang ni. Ni mana datang. Yang ni dah buruk buang. Yang ni buruk ni. Buang. Ni. Dia ada ni. Keluarkan dia. Keluarkan ni. Buang. Ketah. Ni keluarkan dia. Supaya dia membesar kat luar lah. Jangan malu, jangan segan. Ini tak ada dah. Ini satu dah. Tak payah buah-buah lagi dah. Ini satu cukup. Ni pun kira macam tak dapat ni. Ini pun daun kecil. Tak payah lah. Yang ni. Ni yang dah tercemar. Kita buang je lah. Tercemar. Ada lagi keluar baru lah. Yang ni. Buat dia yang sama ni. Yang dua tangkai tu kan. Tapi tempat hampir sama. Ni tak apa. Tengok macam mana. Boleh sebab dia boleh baik tak. Ni buang. Ni dia tak keluar dah. Buang je lah tangkai ni. Dia asalnya dua. Lepas tu saya buang yang kat sini Lepas tu yang ni pun tangkai ni dah tak keluar. So buang mana? Sini tak? Sini. Yang ni dua jadi. Yang ni nampak leher dia macam bagus sikit. Macam tadi juga kan. Yang macam tadi. Saya terbuang yang bentuk tak cantik. Yang ni bentuk cantik. Kita ambil bentuk cantik ni lah. Kita ambil bentuk cantik ni. Kita buang yang ni. Besar juga kan. Yang ni dah besar ni. Jauh beza kan. Buang. Yang ni. Tengok. Ini dengan ni. Minggu depan lah. Yang ni dengan yang ni. Tengok minggu depan sana. Okey. Banyak je lah. Ni nak buang sekarang ke? Tengok macam ni. Lah. Okey. Alhamdulillah. Lagi? Ada lagi? Itu saja ke? Ini tempat yang sama dia keluar nampak. Tengok macam mana? Dia boleh pergi tak? Lepas tu kat sini. Sini pun ada. Dia dah keluar. Dia mula keluar. Biasanya buah kat pangkal tu je. Ambil gambar sikit lah. Gambar sikit. Sampai ke belakang ada Okey, yang ni pun okey. Yang tu. Sebelum ni saya kuning yang masa raya itu kuning ni. Dia ada keluar bau tak? Belah ni tak ada. Belah sini tak ada keluar bau. Nampak kalau si percahayaan pun yang ni. Yang ni ada cahaya sini. Tak apalah, kita buat sikit.
Dia buat macam pokok durian lah. Sebab dia pun, buah pun besar kan Pak ni. Tengok. Dia macam nak lawan ni je. Baik lah. Kat atas belum bersihkan lagi. Jom kita tengok pokok durian pula. Apa cerita pokok durian? Duri hitam. Okey, ini dia pokok durian duri hitam. 01. Mana dia? Dia masih mengekalkan senioritinya. Dengan tu dia. Okey, yang ni yang pertama. Belah sana lah. Dari sini pun nampak macam banyak durian kan. Mana ni? Mana angle baik ambil gambar? Ni apa ni? Lebah. Lepas tu ada semut pun ada. Alhamdulillah yang ni masih lagi ada. Masih lagi ada, tinggal satu tangkai ni tinggal 4 lah. Banyak tangkai ada gugur. Yang ni tinggal 4 je lah. Tapi insyaAllah semoga. Kita pun bukan nak satu tangkai ni banyak-banyak kan. Paling banyak pun boleh 2 kan. Kalau dia boleh tampung. Apa satu gambar malah nak dililit. Okay, yang ni masih lagi dalam proses. Ini proses. Inilah proses batang mancis. Okay, yang ni alhamdulillah masih lagi 3. Saya tak tahu dia boleh jadi ke tak kan. Tengok minggu depan macam mana. Tengok minggu depan macam mana dia boleh jadi ke tak. Ni proses mantap mancis lah. Tapi yang ni dia macam dah besar ni, besar. Nampak dia punya hujung duri-duri tu kan. Dia nampak tak hujung duri-duri tu kan. Dia macam ada debunga tapi bukan debunga tu. Dia akan jadi dia akan jadi apa, duri kan, duri yang hujung-hujung. Mana tak nampak tak boleh fokus tu. Yang hujung-hujung tu dia akan jadi duri. So apa ni, dia macam buah nangka tapi buah nangka tu makin lama makin besar dia hilang kan, dia berduri kan. Tapi yang ni dia akan ada duri tu makin lama makin ada. Okay, yang ni dia kan yang 2 tangkai sebelum ni kan. Kita ambil sini. Okay, kan sebelum ni dia ada 2 tangkai, 1, 2 kan. Satu tangkai ni dah aku habis, tinggal yang ni lah. Tapi masih lagi alhamdulillah masih lagi dia tahan. Kita pun tak nak banyak. Kita memang main target yang ni 2 tangkai, satu tempat ni je. Sekarang ni ada 4. Masih lagi dalam target kita lah. Okay. Tak nak. Gambar. Okay. Dan mana 1, 2, 1, 2, 3, 4 tempat kan. Memang dalam target lah 4 tempat. Kemudian ada saya jumpa ada, ada sekarang sebelum ni saya nampak 2. 1 tempat bau ni, ada tempat bau ni. Tempat bau ni mana ni? Okey. Jom sini. Ni 1. Dan ada lagi. Mana? Ni. Ni 2. Allah. Macam tadi.
Tapi lepas tu saya perasan ni, ni 3. Ni tempat baru ni 3. Maknanya 1, 2, 3 kan. Tapi tengoklah macam yang ni dia tangkai dekat dia sendiri pilih kan. Ini tangkai dekat dia sendiri gugur yang ni. Mungkinan dia nak fokus yang ni. Tapi bila ada 2 tempat ni, tak tahu dia saya rasa dia boleh bertahan 2 tempat ni. Kita tengok macam mana. Sebab sebelum ni semalam saya tengok macam ada ni kan, ada 2 tempat je yang ni. Yang ni baru saya pasang. Sekarang baru pasang yang tu. Tempat baru. Maknanya kita boleh target 3 lah. Aduh, susah nak tangkap gambar ni. Kena boleh nampak ke? Nampak. Susah. Payah. Sini, di sini. Boleh lah. Tunjuk yang tu. Tangkap gambar. Tak tahu ada ke tak gambarnya. Ya. Okey, tunjuk yang ni. Nampak? Ada nampak? Allah, payah. Ni ada tempat baru kan. Tak nampak? Depan sikit lah. Mana ni? Nampak? Allah, senyap lah. Kita besar lagi. Ada? Mana? Ni tak? Boleh lah tangkap gambar. Okey. Kita tengok gambar macam ni. Harap-harap ada lah gambar. Mana ada 3 tempat. 1, 2, 3. Alhamdulillah ada 3 tempat. 3 tempat lain tak ada. Yang tu tunas. Nak kena buang tunas. Tapi harapan tak besar sangat lah. Tapi harap berbuah dan berbunga lebat lah, insyaAllah. Okey, kita tengok pokok sana. Pokok. Mana nak stop ni? Okey, ni pokok yang kedua. Pokok kedua kita target 2 tempat. Okey, ni 1. Masih lagi, tapi yang ni tak boleh keluarkan. Saya nak cuba keluarkan ni punya kelongsang ni, tak boleh. Tapi yang tu kan, bila dia dah besar sikit kan, boleh keluarkan kelongsang tu, tapi buah dia nampak macam cacat sikit lah. Masih harap kita tengok macam mana, boleh tak. Sebab kalau nak paksa keluar, susah. Mungkin dia besar sikit baru kita boleh buat selection lah. Okay, ni. Dan yang atas tu. Yang atas tu pun dia punya ni tak ni tak sekata dia punya. Walaupun dia satu tangkai, tapi dia kembang tu tak sekata. Ada yang dah jadi, ada yang baru nak kembang. Mana ni? Tak nampak. Itu tak. Itu. Zoom sikit lah. Zoom sikit. Okey, yang tu. Okey. Yang ni ada yang tak sekata je. Ada yang baru dah jadi baby durian, ada yang baru nak kembang mekar. Tapi yang simpanan yang kat sini, macam kat sana kan, target 4 buah. Masih ada lagi simpanan, bukan 4 buah, ada kat situ ada 4 tangkai. Target 4 tangkai, tapi simpanan dia ada 2 tangkai, 3 tangkai baru. Maknanya 7 kat situ, lepas tu sini 2, 9. Maknanya target berapa target? 4, 6 sini, sana 4, sini 2, 6. Sini 2, 6 buah. Simpanan dia, okey. Sini simpanan dia tak ada lagi simpanan, tapi macam ada. Macam saya tengok tadi macam ada warna kuning ni. Yang ni. Kalau dia nak berbunga je, mana ni? Mana? Ini tak. Pasal ni. Ada. Tu nampak tak? Dia punya kuning dia. Ni, kuning ni.
Boleh tengok gambar. Okey. Inilah Kalau kalau biasa dia nak jadi bunga dia kuning macam ni, tapi tak tahu jadi ke tak. Sebelumnya ada juga kuning juga tapi tak jadi. Okey, tak tahulah gambar ada ke tak. Jadi itu sajalah. Maknanya alhamdulillah lah ada tambahan lagi. Kat sana ada bunga apa? Ada mata ketam. Ada mata ketam. 3 tangkai mata ketam baru. Sebelum ni saya nampak 2 je. Semalam saya nampak 2 je kan malam. Lepas tu pagi tadi pun kira siang juga kan. Nampak 2 juga. Tadi masa rekod tadi baru nampak lagi 1 tu. 3. Maknanya situ ada 4 target. Lepas tu ada 3 simpanan. Dia jadi 7. Lepas tu kat sini pokok ni ada 2. Kemungkinan 1 simpanan. Tapi tengok minggu depan macam ni. Dia jadi mata ketam ke tak? Kalau minggu depan dia ada jadi mata ketam dan boleh jadi simpanan 1, maknanya 10 tangkai yang berpotensi lah. 10 tangkai yang berpotensi. Tapi dia tak serentak, dia tak seragam. Wah. Ada yang ni pun tak serentak ni. 1 tangkai tu pun dia tak serentak Jadi tengoklah macam mana. InsyaAllah doakanlah semoganya dapat berbunga dan berbuah lebat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.